bersama dengan saya Syahib Amin. Okey. Sekarang ni nak share kan apa yang saya buat hari ni lah. Basically satu pesanan. Bila beli barang, ini kira tak ada apa-apa pelajaran lah. Ini just nak share apa yang kita dah buat so far, ataupun apa yang kita gadgets yang kita pakai pada hari ni, apa yang kita gadgets pakai. Okey, basically nak share. Sebelum beli apa-apa barang, jangan lupa research dulu. Jangan lupa cari, jangan lupa fahamkan. Jangan sampai kita kena tipu. Bukan kena tipu, ataupun jangan sampai kita tersalah beli dan membazir. Basically kalau kita beli lagi mahal and it is good, mungkin ia tak merugikan kita. So basically saya dah beli satu barang untuk recording kita punya syukran multimedia, supaya kita punya audio quality bagus lah. And end up that audio tu tak begitu saya salah beli dan kerugian sikit lah. Nak dipendekkan cerita, kita dah siap semua barang dan kita nak show sikit lah apa yang kita beli. Okey, dan sekarang ni anda sedang melihat ni nama dia audio interface, di mana audio interface ini dengan kuasa Phantom ni sekarang Phantom, dia akan connectkan saya punya mikrofon. Okey, dan mikrofon ini akan pergi ke sini. Dan sedang anda melihat saya gunakan mic ni untuk record. Saya gunakan mic ni untuk record suara yang anda dengar ni kan. Bagus kan, clear kan, sedap kan kalau dengar. Cuba kita test sikit kan. Kita cuba cakap. Maybe sekarang ni kalau awak dengar apa yang saya cakap dengan gambar ni, mungkin lari pasal audio lain, gambar lain. Tapi saya cuba untuk samakan lah. Walau bagaimanapun, ini dia punya mic dia, Audio Technica AT 2020. Harga dia lebih kurang 220 Yang Distinct pula harga dia lebih kurang dalam 230 tak silap. Mungkin sekarang ni harga dia dah kurang pasal audio interface ni harga dia cepat turun lah, dan pasal banyak baru keluar, dan dia akan connect using USB, dan terus dia akan pergi kat sini dan pergi dekat saya punya ni lah, komputer. Buat kerja kat bawah je kan, kata orang kampung lah. Okay, jadi ni pun ada port filter lebih kurang dalam $20, dan juga kabel kena beli sendirilah. Kabel yang apa ni nama dia, kabel ni lah. Okay lah, bagus lah. Pasal kena pakai port filter ni sebab jadi kita punya audio tak kena audio yang basi ni, dan juga akan bila sebut P dia akan protect lah. Dia akan protect kat situ. Okay, so kita test sikit lah basically apa yang kita boleh dapat Ni kalau contoh lah. Pelajaran pertama, Rukun Iman. Rukun iman terdapat 5 perkara. Salah, bukan 5 perkara, 6 perkara. Maafkan saya. Okay, tu test saja, tu contoh je. Jadi itu saja untuk kali ni. Kita akan tunjukkan lagi. Basically Alhamdulillah lah, dengan punya audio yang bagus ni, kita akan dapat menarik lagi ramai pendengar, ataupun video kita akan lebih quality lah. Pasal seperti mana dalam kelas-kelas saya, audio merupakan salah satu daripada reason kenapa orang nak lihat kita punya video. So dalam lesson video saya cakap, kalau gambar tak bagus tak apa, tapi kalau audio bagus orang akan tengok. So 50% of the video lah. So itu saja untuk kali ini, dan kita akan jumpa pada minggu depan. Terima kasih kerana menonton. Syukran.org/blog, dan segala apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan update.